Kim, aku bagi kau pilihan lah. Semenyo ke City, maksudnya masuk ke dalam pasukan ataupun kau pilih yang keluar dari pasukan, Enzo Maresca. Kau pilih yang mana? Yang mana yang lebih mengejutkan ke? Ya. Yang lebih mengejutkan, of course, Maresca dipecat daripada Chelsea lah. Semenyo ke City tu bukan benda yang memeranjatkan aku. Cuma aku tak sangka secepat tu. Maresca, dia tinggalkan tim ke dia dipecat? Aku rasa dia tinggalkan tim tau. Dia part ways. Aku sendiri pun tak pasti. Tapi apa yang aku baca katanya the contract has been terminated. Okey lah. Betul lah. In any way, Berpisah lah. Okey. Itu paling mengejutkan kau. Itu mengejutkan aku sebab dia macam tak ada hujan, tak ada ribut. Yang aku tahu Maresca kena 5 yellow card as a coach. Jadi sebab tu you tak boleh duduk di sideline. You kena duduk jauh. You kena duduk di atas. Dan Chelsea kita nampak macam picking up pada satu masa lepas kalahkan Barca. Kita kata is a world champion. Wow. Best team in Europe. Lepas tu you are title contender. Tiba-tiba sekarang you dah tak ada coach. Good call ke tidak daripada Chelsea untuk part ways? Bagi aku tak. Bagi aku tak. Sebenarnya untuk kau lepaskan manager yang sudah ada bersama kau setahun lebih ataupun 2 tahun dengan kau di pertengahan musim. And you are not doing that bad pun sebenarnya Chelsea sekarang. Maksudnya bukanlah aku nak angkat Chelsea, tidak. Tapi you are still competing untuk top 4. Tak, kau nombor 5 sekarang ni. Kau bukan nombor 15. You are competing for top 4. You punya team, you start getting back your best players. Palmer dah start main dan sebagainya. Kenapa you nak kena sack that same manager yang sebenarnya build this team? Dia banyak report mengatakan pemilikan dalam skuad Chelsea tu yang bagi pengaruh besar pada decision ni sebenarnya. Aku tengok nama that guy, ada 1-2 nama yang memang daripada US. Those American punya businessman. Tapi kalau nak ikutkan by numbers pun, win rate, ada numbers yang menunjukkan Chelsea punya manager termasuk yang sebelum-sebelum ni. Kim, kau tengok Kim. 61 dengan 30 lebih, 50 lebih, 40 lebih. Ini semua manager yang kita tahu big name manager. Betul. Pochettino, Tuchel, even Graham Potter. Tapi Maresca yang the best one. Betul. Tu pun kau nak tukar juga. Dan aku sebenarnya faham kalau katakan keputusan sebegini dibuat, ada 2 saja senario dia. Yang pertama, kalau katakan you dah start bergelut seperti Spurs. Ataupun yang kedua, selepas Januari signing selesai dan Maresca tak dapat buat apa-apa pembelian ataupun signing yang dia nak dan dia merajuk, dia nak tinggalkan Chelsea, Januari signing baru mula. Jadi aku tak nampak at which point sebenarnya untuk Maresca merajuk. Dan aku tak nampak at which part sebenarnya Chelsea as a club rasa macam Maresca is not the perfect suits untuk Chelsea. Sebab Chelsea baru lepas kalahkan Barca pun. Maknanya di Eropah, dia masih relevan. Di Liga, dia masih competing. And kalau kita tengok Liga ni berjalan pada season ni, anyone can lose to anyone. Dia macam ni lah. Aku ada feeling yang mengatakan bahawa now, Chelsea mencari manager yang diorang fikir, the top management in the squad, in the team, yang diorang fikir can easily dengar cakap diorang. Aku kadang-kadang aku malas nak buat comparison dengan Man United sendiri, tapi aku rasa sebelum ni zaman siapa nama Mamat tu aku tak ingat, Ed Woodward pegang dengan di Man United. Ini adalah manager punya musuh dalam tim sebenarnya. Mourinho pernah tak sebudu dengan Woodward. Even Ole pun kena dengan Woodward. So, now dekat Chelsea, apa yang kau nak? Kau dah ada Enzo Maresca. Dan sebelum tu kau dah ada Graham Potter. Ni zaman era Todd Boehly masuk ke Chelsea. Dan masih lagi nak kau pakai, kau sack. Kau pakai, kau sack. Now dah keluar pula nama Leon Rosenior daripada Strasbourg. Daripada Strasbourg, manager yang baru first season, baru 1 season. 1 season setengah dengan Strasbourg. Bawa tim pergi Conference League. Tapi umur 41 tahun. So kat situ kau boleh nampak trajectory tu, boleh tunjuk yang now dia orang nak check manager yang mungkin potential manager. Tapi at the same time boleh ikut direction dia orang. Aku rasa lebih kepada dia nak cari part turut ataupun part sanggup. Yang contoh kalau katakan the board says that kita nak by this season kita nak generate profit of this much. Maknanya you must be able to let go our best players. And I tak tahu macam mana you nak buat next season, but
kita kena compete. Sebab ini adalah situasi Wenger pernah berada di Arsenal dulu. Kita nak kena ada new stadium. Nak kena jual good player, best players, jual. Tapi every season you must be top 4. Yang mana benda ni akan merencatkan Chelsea. Sebab Chelsea as a team, dia bukan pasukan yang sebegini. Aku tak mahu sebenarnya nak angkat Chelsea terlampau tinggi sebab dia adalah aku punya direct rival di London ataupun di dalam league sendiri. Tapi ini satu-satunya pasukan dalam dunia yang dah menang semua possible cup yang ada. Kim, kalau as a club, you have completed all. Unless kalau katakan mereka kata mereka nak buat stadium baru, tak nak buat Stamford Bridge, kita tak nak besarkan pun, kita nak roboh, kita nak buat yang baru. Dan sebabkan itu, dia nak kena ada satu manager yang boleh setuju dengan dia, dengan apa pun plan dan sebagainya, untuk let go best players. Tapi aku tak dengar desas-desus untuk Chelsea jual player. Dan player are not happy di Chelsea. Itu aku cakap. Bila kau cakap pasal Chelsea, apa yang Wenger pernah go through di Arsenal. Kalau kita rewind, in the last 15 years, Chelsea bukan pasukan yang teruk. Dia sentiasa survive kat mana-mana pun. Kenapa aku cakap macam tu? Dia orang pernah berada luar daripada top 4, tapi next season tu menang Liga bila Conte sampai. Betul. Dengan Ito dekat situ. Mourinho dah datang kat situ, menang juga. Betul. And then main kat Europa League, menang juga. Betul. Main kat Conference League, menang juga. Betul. Dia survive. Dia sentiasa survive. So now, dengan Enzo Maresca, kau pergi Conference League pun, bear in mind, walaupun Conference League tu orang panggil third tier punya tournament, but still, boleh juga lawak-lawak yang boleh datang yang buatkan kau tak menang. Berapa banyak pasukan, kalau sebelum ni orang begitu skeptikal dengan Europa League. Betul. Man United kalah 2 kali. Betul. Arsenal kalah dengan Chelsea dekat final Europa League. Betul. So now, every single competition yang kau masuk, kalau kau tak boleh jaga tim tu, kau tak menang. Tapi Enzo Maresca dah buat menang. So, now, balik pada cerita Premier League, kau duduk top 5. Betul. Kau top 5. Kau, okeylah, katakanlah kau aim for top 4 dan kau tak dapat nak duduk dalam top 5, satu tangga ke bawah. Kalau kau duduk nombor 8, nombor 9, mungkin aku boleh faham. Kena ingat sekarang ni, dalam Premier League punya table, 1, 2, 3 je. 1, 2 tengah main sama diorang. 3, 4 mungkin boleh berganti. Yes. Dan 4 dengan 5 tu bukan jauh mana pun. Kita tak pernah expect pun yang kalau Chelsea contohnya, kalau beza sampai 10 poin melibatkan top 3 dengan top 5 contoh. Tu mungkin lain cerita. Dia betul-betul aku terkejut lah sebenarnya sebab baru sebulan lepas aku buka social media ni, aku tengok fan Chelsea dah. We are here kan. This season kita nak menang Liga lah and apa semua. Satu sama dengan Arsenal is a win dan sebagainya apa semua. Dan aku start rasa macam okay, alright. Okay, maybe betul. Dan aku pun ada sikit risau tau sebenarnya dengan Chelsea. Tapi once you start losing your manager dan you letaklah, katakanlah you letaklah interim lah siapa-siapa, sementara you nak dapatkan you punya permanent. It's not a good sign botak sebenarnya. Half of the season you set your manager and then kita tak tahu lagi separuh season ni apa jadi. Aku rasa bila kau mention pasal profit tu, maksudnya kau buatlah apa cara pun, janji by the end of the season, aku tahu akan ada profit. Mungkin ada cara-cara nak paksa bagi Garnacho main, tapi dia tak nak bagi main buat, mungkin nak naikkan harga Garnacho. Tapi kalau katakanlah sekarang kita borak-borak lah, aku dengan kau lah, aku tak tahu kau. Siapa yang kau rasa boleh jadi manager Chelsea sekarang? Aku ada satu nama. Siapa? Tapi dia pernah ada kat Chelsea. Dia pernah main untuk Chelsea? Pernah main, pernah manage Chelsea. Okey, siapa? Tapi dia pernah kena game kat Chelsea juga. Siapa? Frank Lampard. Lampard. Okey, aku ada satu nama. Yang aku rasa kalau aku cakap kau akan terkejut. Siapa? Tapi aku rasa it's an interesting name and person untuk bawa Chelsea. Siapa? Fabregas. Actually kan, not bad. Any team dekat Premier League, not bad. One day katakan Pep tinggalkan City. One day katakan Arteta dah menang Premier League, let's say menang Premier League and then 1-2 season tinggalkan City, Arsenal. Fabregas easily akan masuk. Easily. Dengan apa yang dia buat dengan Como sekarang. Dengan macam mana dia punya philosophy. And kalau katakan dia nak start dapat exposure di Premier League. Dan kalau Chelsea berani untuk gamble on him. And dia pun one of a magician untuk Chelsea. Betul, aku tahu ramai orang akan debate more Arsenal man daripada Chelsea. Tapi he accomplished more dengan Chelsea. Tapi aku tak tahu lah. Bukan, ni tolak tepi dia ex-player Arsenal dan dia pernah main Chelsea juga. Betul, tapi tolak tepi dia banyak period dia dekat Arsenal. Tapi aku lagi nampak Fabregas tu. Walaupun sekarang ni Chelsea yang tak ada manager. Aku lagi nampak Fabregas tu lagi dekat nak pergi Arsenal daripada pergi Chelsea. Aku cakap macam ni, the reason why Arteta dah bertahun kat situ. Tapi top management still back him. Betul. Dia tak menang apa-apa ni. Tak menang Premier League dah 3-4 tahun ni. 20 lama ni.
Tapi Chelsea dengan perangai tak sabar ni, aku tak rasa Fabregas akan get into it. Betul. Ya. Yeah. Kalau Fabregas lebih mengutamakan dia punya nama and also reputations lah. Dia takkan pergi Chelsea. Yep. Sama juga dengan Lampard, dah pernah pergi Chelsea, kena game, Tuchel datang menang. Tim yang sama. Betul. Same season menang Champions League. Betul. Now he's doing well dengan Coventry City. Dia sekarang ni Chelsea ni dia kalau katakan dia ni lelaki dia ni handsome lah. Handsome. Dia tapi, habis semua girlfriend dia. Aku nak dengar yang tapi tu. Yeah. Apa? Tapi ada tapi. Tapi dia tak pernah kekal lah. Tapi dia handsome lah.